berkenaan niat korban. Saja aku niat korban kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita tengok di mana-mana sosial media ada setengah syarikat, NGO, yayasan atau sebagainya menawarkan pelbagai hadiah. Macam-macam lah. Dekat cabutan bertuah, ada bagi motor lah, bagi hadiah umrah atau sebagainya. Saya pesan pada anda dan pada diri saya, jangan kita terkesan dengan hadiah tersebut. Sebab apa? Niat kita apa? Kita nak buat korban lillahi ta'ala. Jangan harapkan benda macam itu. Apabila kita nampak hadiah cabutan bertuah, automatically hati kita ni berbelah bagi, bertolak dalih. Silap-silap kita buat korban bukan kerana nak dapat takwa, nak dapatkan hadiah, habis. Na'udzubillah min zalik. Berhati-hati. Jadi saya sarankan pada anda semua dengan diri saya sendiri supaya kita buat korban kerana Allah. Yang tak mampu, buatlah. Dekat mana jua anda berada, nak buat dengan yayasan global boleh, yayasan mana-mana NGO pun boleh, tak kisah. Janji kita buat korban kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.